Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Jaya Murugan, anak lelaki Chandran dan rakan-rakan. Saya Nur Emani Wahida binti Azhar dari kelas BM1 ambilan 2328. Hari ini akan membentangkan tugasan 2 IDUP 3143 penghasilan produk. Hari ini saya akan membentangkan tajuk konsep stratifikasi sosial dan kepelbagaian sosial budaya dalam pendidikan yang merangkumi 4 aspek iaitu konsep, kesan, faktor serta peranan pelbagai pihak dalam sistem pendidikan. Pertama, kita akan lihat dulu apakah itu konsep stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merujuk kepada pembahagian masyarakat secara hierarki berdasarkan status, kuasa, kekayaan dan penghargaan. Menurut Rosli Kaya dan Muhammad Hanafiah Khamis 2026, stratifikasi sosial menentukan kedudukan individu dalam masyarakat serta mewujudkan ketaksamaan peluang dan akses kepada sumber. Manakala, Max Weber menyatakan bahawa stratifikasi sosial melibatkan 3 dimensi utama iaitu kuasa, prestige dan ekonomi. Karl Marx pula menekankan faktor ekonomi sebagai asas utama ketidaksamaan sosial. Kesannya, stratifikasi sosial memberi impak besar terhadap peluang pendidikan dan mobiliti sosial murid. Seterusnya, kita akan lihat pula kepada kesan stratifikasi sosial. Pertama, kita akan lihat dahulu peranan sekolah. Peranan sekolah yang pertama dari segi jurang kesediaan belajar. Statistik menunjukkan golongan B40 hanya memperolehi pendapatan 16.7% pendapatan berbanding T20 sebanyak 45.1% menurut Berita Stashwe 2026. Murid B40 sering kekurangan ruang belajar dan bahan rujukan sekaligus menyebabkan motivasi dan kesediaan belajar mereka terjejas. Isi peranan sekolah yang kedua ialah jurang pencapaian dan akses teknologi. Murid luar bandar mencatat skor kompetensi digital lebih rendah berbanding murid bandar menurut Berita Melly Mail 2024. Kekurangan peranti dan capaian internet menyebabkan mereka sukar mengikuti pembelajaran digital. Oleh itu, sekolah perlu menyediakan sokongan seperti bahan pembelajaran, kelas tambahan serta kemudahan teknologi yang cukup untuk membantu meningkatkan prestasi akademik murid. Seterusnya, kita akan lihat peranan keluarga pula, iaitu pertama dari aspek sokongan pembelajaran. Keluarga B40 sering tidak mempunyai ruang belajar yang selesa serta bahan rujukan yang mencukupi. Kajian ini menunjukkan ada murid yang tidak mempunyai meja belajar dan hanya menggunakan buku lama menurut kajian Parvati ETL 2023. Hal ini menyebabkan usaha pembelajaran murid menurun dan potensi belajar mereka tidak berkembang. Isi yang kedua untuk peranan keluarga ialah penglibatan ibu bapa. Ibu bapa daripada keluarga berpendapatan rendah sering menghadapi tekanan kewangan dan kekangan masa. Ini menyebabkan kurangnya pemantauan terhadap pembelajaran anak-anak sekaligus menjejaskan prestasi akademik mereka. Kemudian kita akan lihat pula peranan masyarakat dalam kesan stratifikasi sosial. Yang pertama dari segi jurang akses pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar, iaitu masyarakat bandar mempunyai kemudahan pendidikan yang lebih lengkap berbanding dengan penduduk luar bandar, iaitu infrastruktur dan kemudahan di luar bandar seperti pengangkutan dan internet masih dalam keadaan terhad. Isi masyarakat yang kedua ialah pembentukan interaksi sosial, iaitu stratifikasi sosial mempengaruhi corak interaksi masyarakat, iaitu pengasingan kelas sosial menyebabkan kurangnya interaksi antara kumpulan yang berbeza sekaligus mengurangkan kefahaman budaya. Ketidaksefahaman ini boleh menyebabkan berlakunya konflik sosial yang boleh mencetus pergaduhan. Oleh itu, masyarakat yang inklusif berperanan untuk menyokong pihak sekolah melalui program komuniti, perkongsian sumber untuk menyokong pembangunan sekolah dalam meningkatkan capaian murid secara seimbang. Kita akan pergi pula kepada faktor kepelbagaian sosio-budaya di Malaysia. Faktor yang pertama ialah bangsa. Malaysia terdiri daripada masyarakat majmuk seperti Melayu, Cina, India serta etnik Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian ini membentuk identiti budaya yang unik. Menurut data daripada DOSM 2025, Melayu dengan peratus 58.3%, Cina dengan 22.2%, India dengan 6.5% dan lain-lain etnik sebanyak 0.8%. Kesan
perbezaan bangsa ini mewujudkan kepelbagaian budaya dan identiti. Yang kedua ialah bahasa. Terdapat pelbagai bahasa dalam masyarakat Malaysia iaitu bahasa Melayu, Mandarin, Tamil, dialek, etnik dan sebagainya. Sistem vernakular seperti sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan Cina biasanya menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Oleh itu, bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan menjadi alat perpaduan untuk menyatupadukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Faktor yang ketiga ialah struktur sosial. Struktur sosial melibatkan status, peranan, norma dan institusi iaitu seperti keluarga, sekolah dan sebagainya. Struktur sosial dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan dan etnik. Kewujudan struktur sosial yang berbeza ini menyebabkan wujudnya ketidaksamaan peluang dan akses sumber. Contohnya, pada zaman dahulu, orang Cina di kawasan perlombongan, orang Melayu di kawasan perkampungan, sehingga hari ini masih wujudnya jurang antara pelbagai kaum tersebut. Faktor kepelbagaian budaya yang keempat ialah agama dan kepercayaan. Menurut data DOSM 2025, Islam di sebanyak 63.5%, Buddha 18.7%, Kristian 9.1%, Hindu 6.1%. Kepelbagaian agama ini membentuk nilai moral, toleransi dan tingkah laku seseorang. Oleh itu, masyarakat berperanan untuk memahami dan menghormati perbezaan kepercayaan untuk mengelakkan berlakunya konflik. Faktor yang kelima ialah adat resam dan budaya, iaitu budaya yang berbeza mengikut kaum diwarisi secara turun-temurun seperti adat perkahwinan, kematian, kelahiran dan sebagainya. Biasanya, contohnya Melayu ada adat meminang, merisik untuk perkahwinan dan kaum-kaum yang lain ada adatnya yang tersendiri. Kepelbagaian adat resam dan budaya membentuk identiti dan tingkah laku sosial. Seterusnya, kita akan lihat pula implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap pendidikan. Kita lihat dulu kepada impak positif. Impak positif kepelbagaian sosial budaya yang pertama iaitu interaksi merentasi etnik dan mengukuhkan perpaduan, iaitu murid dapat bergaul dengan pelbagai kaum dan membina hubungan yang lebih harmoni dengan memahami budaya yang lain. Dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi utama memudahkan interaksi, mengurangkan salah faham dan mengukuhkan jaringan sosial di sekolah. Iaitu menurut data daripada Suresh Kumar 2017, 53.1% murid bersetuju perbezaan budaya tidak menghalang interaksi mereka. Impak positif yang kedua ialah kepelbagaian sosial budaya dapat mengukuhkan kemahiran sosial dan akademik murid, iaitu aktiviti berbilang budaya meningkatkan kemahiran komunikasi, kerjasama dan penyelesaian masalah dalam kalangan murid. Iaitu ia juga dapat membantu meningkatkan prestasi akademik melalui pembelajaran kolaboratif. Iaitu menurut Boy Muhammad 2018, 62% murid sekolah cemerlang mampu menyesuaikan diri dengan rakan berlatar belakang berbeza berbanding dengan 38.1% yang murid di sekolah kurang cemerlang. Seterusnya, kita akan lihat pula impak negatif kepelbagaian sosial budaya terhadap pendidikan, iaitu yang pertama, membentuk stereotip dan etnosentrisme, iaitu interaksi yang terhad antara kaum boleh menyebabkan murid cenderung bergaul dengan kumpulan etnik sendiri, contohnya Melayu dengan Melayu, Cina dengan Cina, India dengan India. Keadaan ini mewujudkan prejudis, stereotip dan pengasingan sosial sejak usia muda. Kajian dari Suresh Kumar 2017 menunjukkan bahawa murid di sekolah monoetnik lebih cenderung berinteraksi dalam kumpulan sendiri sekaligus mengurangkan kefahaman antara etnik. Impak negatif yang kedua iaitu pengaruh negatif media dan media sosial, iaitu penyebaran maklumat tidak sahih boleh mencetuskan stereotip, salah faham dan konflik antara murid pelbagai kaum. Media sosial juga menjadi platform penyebaran sentimen perkauman jika tidak dikawal. Contohnya, pada zaman sekarang ni menggunakan type M untuk mewakili Melayu, type C untuk mewakili Cina dan sebagainya. Iaitu kajian daripada Ayu dan Wahyu 2025 menegaskan media sosial sering menjadi medium penyebaran sentimen perkauman dan ekstremisme jika tidak dipantau dengan baik. Seterusnya, kita akan lihat pula peranan guru sebagai enjin sosialisasi. Guru
guru memainkan peranan penting dalam membentuk perpaduan dan nilai murni dalam kalangan murid. Pertama, guru memupuk kesaksamaan dan toleransi melalui aktiviti berkumpulan pelbagai kaum serta penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk mengeratkan hubungan dan mengurangkan prejudis. Peranan guru yang kedua iaitu guru perlu melaksanakan pengajaran inklusif dengan menyesuaikan pendekatan mengikut tahap murid supaya murid mendapat peluang pembelajaran yang adil, iaitu mungkin murid yang guru tidak boleh mengasingkan murid lah, iaitu kena gabunglah dalam satu kumpulan tu, ada murid yang pandai, murid yang sederhana dan murid yang lemah. Peranan guru yang ketiga iaitu guru perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif melalui suasana bilik darjah yang harmoni dan aktiviti kumpulan yang bercampur, iaitu guru perlu memastikanlah keadaan bilik darjah yang selesa dan hubungan antara guru dan murid itu juga berlangsung dengan baik, iaitu guru perlulah bersikap adil kepada murid tanpa membezakan latar belakang dari segi ekonomi ataupun konektif murid tersebut. Kesimpulannya, stratifikasi sosial dan kepelbagaian sosial budaya memberikan kesan besar kepada sistem pendidikan di Malaysia. Oleh itu, peranan sekolah, keluarga, masyarakat dan guru amat penting dalam memastikan keseimbangan peluang pendidikan serta mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid. Sekian, itu sahaja daripada saya.